pagi. Dari Klang Valley kami berdiri, jual beli rumah biar steady, servis padu setiap hari. Rumah, tanah, bangunan semua serah pada kami, tak perlu risau. Gambar, lawa, video bergaya, biar listing makin viral dan wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu kembali bersama saya di channel YouTube Usamah Property Agent. Hari ini saya berada di Putrajaya. Saya nak bawakan kepada tuan-tuan, puan-puan sebuah semidi 2 tingkat di Presin 15 Putrajaya. Sebelum ni saya ada jual satu rumah, iaitu hujung tahun lepas lah. Sebuah rumah semidi juga, satu row je saja dekat sini. Rumah tu kita dah jual dalam masa yang sangat singkat. Alhamdulillah daripada penonton YouTube juga. Dan ketika itu ramai juga yang bertanya tentang rumah tersebut, tapi rumah tersebut sudah disunting ataupun dibeli oleh pembeli pada ketika itulah. So hari ini saya menyeru kepada semua yang tengah mencari rumah dekat Presin 15, jalan yang saya nak tunjuk ni, saya tak nak mention nama dia. Cuma semidi ni sama dengan rumah semidi yang saya jual sebelum ni. Sebab apa dia dapat jual dengan masa yang sangat cepat adalah disebabkan rumah ni sangat dekat dengan surau Jumaat. Nama dia Surau Ar-Rahim, Presin 15. Surau ni jalan kaki je daripada rumah ni. Kalau rumah sebelum ni dia ke arah sana sedikit, so langkah dia lebih sikit daripada rumah ni lah. Kali ni jom ikut saya. Saya nak tunjuk rumah ni lagi dekat nak ke Surau Ar-Rahim. Okey, jom. Cuma sekiranya berlaku gangguan bunyi, saya minta maaf sebab currently ada pekerja lah, kerja-kerja pembersihan. Ada yang tengah pakai blower, so agak bising sikit lah. Jadi daripada rumah ni kita tengok selang 2-4 rumah sahaja kita dah sampai ke Surau Ar-Rahim. Langkah mungkin sekarang ni baru dalam 30 langkah macam tu. Jom ikut saya jap, kita tunjuk So, saya berhenti sampai sini saja sebab bawah tengah ada orang pakai blower agak bising So tu nampak, itu adalah Surau Jumaat, Surau Ar-Rahim, Presin 15 Putrajaya. So rumah ni memang jalan kaki sahaja. Satu jalan saja dengan rumah yang saya jual hari tu memang sangat best lah rumah sini. Rumah sini memang menjadi antara kegemaran orang yang mencari semidi dekat Putrajaya. Sebab untuk Presin 15 ni, row ni sahaja yang walking distance ke Surau Ar-Rahim. Sebab yang sana tu dia makan naik motor atau kereta lah. Yang belah-belah belakang sana tu, yang on the market sekarang ni, yang paling banyak orang nak iklan dalam market tu, semuanya sebelah belakang sana. Memang jauh nak ke surau tu, kena naik motor atau kereta lah, ataupun naik skuter ke, depend. Jadi rumah ni kelebihan dia sangatlah besar, sangatlah padu. Rumah semidi 2 tingkat berdekatan dengan Surau Ar-Rahim. Jom saya bawa tengok dalam balik. Okey, jom kita patah balik ke rumah yang kita nak review. First thing adalah berkenaan dengan parking, of course. Rumah ni boleh memuatkan 2 kereta yang berbumbung dekat sini. 2 kereta yang of course sangat selesa dekat sini. Sebab kelebaran dia tu bukanlah 20 kaki, dia 24 lebih kurang sini. Jadi kalau anda parking 2 kereta memang sangat selesa dekat sini. Kalau anda ada kereta lebih, dekat sini boleh back to back lagi lah 2 kereta. Sebab dekat sini dia agak panjang dia agak panjang sebelum dia menurun sedikit ke jalan utama. Jadi dekat sini kalau anda park 4 kereta memang tak ada masalah untuk rumah ni. Sekiranya anda ada lebih kereta tu, itu yang jadi masalah. Kalau ada lebih kereta, memang kena park dekat luar, kurang proper sedikit lah. Kat luar ni boleh 2 kereta lagi, tapi saya tak nak suggest lah. Itu pandai-pandai anda kemudian hari lah. Okey, dari segi kedudukan rumah ni, dia semidi sebelah kanan tau. Daripada depan kita nampak lah, kalau kita menghadap ke sini, kita kiri lah. Rumah yang saya jual hari tu dia sebaliknya. Dia macam sebelah rumah ni lah, kalau di sebelah-sebelah cumanya rumah ni layout dia berbeza dengan unit sana tu, tapi perbezaan dia tu tak ketara sangat tau, dia sikit saja. Dekat atas saya perasan dia lebih kurang aja dengan yang lama.
Cuma dekat bawah dia ada sedikit perbezaan. Okey, jom saya tunjuk dahulu. Sebelum masuk dalam, kita bawakan kepada anda semua sebelah sini dahulu. Kalau tanya pasal pagar tu, normal lah Putrajaya memang tak ada pagar. Kalau nak pagar tu kena request untuk buat. Okey, dekat tepi ni kita boleh nampak tanah tepi kita ada dalam 10 kaki. Dekat belakang pun sama, kita ada 10 kaki lagi. So, untuk rumah Putrajaya ni, dia fencing dia memang menggunakan pokok dari rumah ke rumah. Kalau anda nak buat pagar, memang kena minta dengan Perbadanan Putrajaya. Okey, jom ikut saya masuk dalam. Dari segi fasad rumah ni, design dia agak not bad. Dia tak adalah kotak, dia tak adalah terlalu outdated. Design dia kita consider as contemporary jugalah. Sebab kalau tengok kat sini, dia menggunakan kemasan yang menggunakan tiles batu-batuan kat sini. Memang cantik lah. So rumah ni, macam rumah lama saya jual tu pun, dia menggunakan design macam ni juga. Dia siap dah buat polish baru. Memang sangat cantik lah. Nampak different terus. Cumanya dekat Putrajaya ni, dia bukan individual title. Dia kena kekalkan fasad dan kena kekalkan colour yang ada. So kalau anda nak touch up balik rumah, just maintain colour yang sama tapi nampak new look lah kalau anda cat baru balik. Cuma rumah ni, sebelum saya masuk dalam, saya kena cerita dulu sikit. Rumah ni owner nak jual sebab owner dah pencen, dah balik kampung. So owner dia orang asal belah utara lah, saya tak nak mention negeri. So owner dia balik kadang-kadang je rumah ni. Jadi dekat dalam kejap lagi masih ada barang-barang owner. So ada a few tempat, ada certain tempat yang akan bersepah sikit, kita akan sensor minta maaf sebab banyak tempat-tempat yang masih barang owner belum dikeluarkan lah. Sebab owner kadang-kadang balik kat sini. Kalau dua bulan lepas dia kat belah utara tu, and then dia bawa balik sini lah. So dia on off macam tu lah. Jadi barang dalam ni saya make sure siap-siap. Kalau ada nampak hitam tutup tu, faham-faham je lah. Okey, kita cerita balik pasal rumah. Pintu masuk dia, ni benda bagus yang kita boleh puji developer adalah kalau daripada parking ni atau daripada depan, luar jalan semua tu, dia tak nampak terus pintu sebab dia ada satu area kat sini dan pintu dia sebelah sini. Okey, jom masuk dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so masuk je pintu kat sini, kita terus menghadap ke sana, kita akan jumpa satu space ruang tamu yang sangat luas dekat sini. Dan dekat sini kita ada dining area. So rumah ni dia lebih open konsep compare dengan rumah yang itu. Dia more kepada kompartmen sedikit lah. Dia macam masuk, kita ada dinding satu, ruang tamu belakang dia, dining belah belakang. Dia macam different sikit lah. So rumah ni dia more open. Kalau dari depan tu terus kita nampak full. Dia feeling dia lebih luas dan sekeliling dia ni kita boleh nampak dah ada tingkap-tingkap. So sebelah sini pun sama, kita ada satu sliding dan kita ada satu terrace area kat luar tu. Kalau anda perlukan dua ruang dining, contohnya satu dining sini, satu lagi anda boleh buat kat luar tu lah. Buat dekat luar sana tu. Cuma yang saya perasan, kalau nak lagi gempak rumah, tukarkan, untuk cat dalam tak ada masalah nak tukar. Tukarkan pintu sliding ni ke folding door. So dia lebih nampak lebih luas dan lebih moden lah dekat dalam, feeling dia agak berbeza. So dekat sini ruang tamu, dekat sini dining area, dapur dan tu saya nak tunjuk nanti. Saya nak tunjuk belah sini dahulu. Okey, daripada depan ni kita ada satu bilik dan satu bilik air. So nak cerita dekat ground floor ni kita ada satu bilik untuk guest room ataupun bilik yang untuk kegunaan anda dan satu lagi adalah maid's room. So setiap bilik dia ada bilik air dia sendiri, maid's room pun ada toilet. Untuk bilik ni, dia toilet dia dekat belah luar. Cuma saya nak cerita satu benda, satu konsep, satu idea. Sekiranya anda menggunakan bilik ni as a bilik lah, maknanya ataupun kalau nak guest room pun okey, cumanya anda nak more kepada privacy, mungkin anda boleh ubahkan layout dia, jadikan ruang frame sini ni sebagai pintu, and then kita pecahkan yang ni jadi bilik ni lagi luas dan toilet dia automatik belah dalam lah. Sebab pintu masuk sini, toilet dekat sini. Sebab currently dia tak ada pintu depan ni, dia pintu bilik ni sini, pintu toilet dekat sini. Dia macam kalau nak pergi tandas tu kena keluar bilik lah. Dia tak ada privacy sedikit lah. Itu saja. Jadi kalau boleh tukar saja, tak ada masalah kat sini. So kita tunjuk ini toilet untuk bilik bawah ni.
Dan sini adalah bilik dia. So bilik dia pun anda nampak dia tak besar sangat tapi saiz dia sudah memadai. Ini ruang sedikit lagi dekat depan ni yang saya mention tadi. Kalau anda pecahkan dinding ni, tukar pintu ke depan tu, automatik bilik ni memang besar. Sebab di sini dia kecil sebab kita ada dinding ni. Kita ni tau. Kalau kita pecahkan ni, tukar pintu depan tu, bilik ni memang jadi besar betul lah. Nampak luas dia ni sebab toilet kat situ Dan bilik ni dia ada tingkap yang menghadap halaman depan. Okey, jom kita pusing ke belah belakang untuk ground floor ni. Sikit lagi dah nak settle dah. Kejap lagi saya tunjuk atas. Cuma atas tu mungkin akan short sikit sebab banyak barang Okey, dekat sini kita ada satu maid's room. Memang banyak barang sekarang ni. Tunjuk sekilas je. Okey, saya tutup. Okay. Dia barang warna banyak tapi dia maid's room dia ada sekali dengan toilet dia kat dalam tu. Okey, untuk dapur dia saya tunjuk sini Ini dapur kering dia, dry kitchen dia dekat sini. Saiz petak ni. Ini wet kitchen dia dekat belakang. So dapur dia pun not bad lah saiz dia saiz dia. Mungkin kalau anda tak suka mungkinlah pecahkan yang ni lah, nak bagi lagi open. Itu saja. Dan ruangan belakang, tanah belakang kita ada lagi 10 kaki Depend kalau anda nak tutup roof ke, itu tak ada isu nak tutup awning ke apa, tak ada masalah untuk rumah ni. Okey, jom kita naik atas. Jap, kalau anda ada nak jual rumah ataupun segala yang berkait dengan properti, boleh hubungi saya. Thank you. Okey, jom kita tua belah atas. Dekat atas ni, kita ada 3 bilik, 3 bilik air. So setiap bilik dia en suite lah. Dan dekat atas ni dia ada satu space untuk family area. Space ni pun agak selesa dekat sini. Cuma lighting lah yang anda kena ubah bagi nampak lebih cerah. Dekat sini kita ada satu balcony. Belah tepi ni ada balcony sikit dalam berapa kaki tu? Itu 4 kaki. So kita bawa ke belah sana dulu. Cuma berkenaan dengan perabot macam ni semua jati Yang ni, rumah ni consider harga nanti adalah harga rumah kosong lah. Tapi kalau anda ada certain perabot yang nak nego dengan owner, yang tu kita adjust kemudian Okey, jom. Kita masuk. Ini master bedroom. Master bedroom ni luas So ni ruangan untuk tidur saja. Memang puas hati lah, selesa. Kat sini katil. Dekat sini kita boleh tambah lagi sebenarnya untuk wardrobe. Sebab dia ada satu space lagi kat sini Dia boleh buat wardrobe area lagi kat sini. Macam ni wardrobe yang boleh alih lah, yang owner pasang. Dan bilik master bedroom sama dengan yang sebelum ni kita tua. Dia ada balcony dekat depan ni Cuma kita tak tunjuk beria sangat lah sebab ada barang Macam ni je. Okay. So ruang wardrobe dia sebelah sini. Ini memang dapat daripada developer dulu. So ruangan ni anda boleh tambah-tambah lagi lah untuk buat wardrobe. Penuh ke sini ke apa. Dan ni toilet dia. Ini ada satu store depan belah master bedroom. Store dia sangat luas Cuma currently banyak barang lah owner letak. Ini lagi 2 bilik. So ni bilik kedua. Bilik ni pun luas Cuma bilik ni yang confirm katil dengan set almari ni memang anak owner akan ambil sebab dia nak pindah ke rumah baru dia. So bilik ni saiz dia tu nampak sangat luas kat sini. Untuk wardrobe area kat sini. Dan bilik dilengkap dengan bilik air. Jom, bilik last dekat belakang ni. Sebelah sini sahaja ada satu lagi bilik. Okey, bilik ni pun luas juga. Memang muat dengan queen, king, queen semua muat kat sini. Wardrobe area kita boleh buat sini, memanjang full kat sini pun boleh, tak ada masalah. Dan bilik ni lengkap dengan bilik air. Okey, selesai sudah untuk house tour saya pada kali ini. Sebuah semi-D 2 tingkat di Presin 15 Putrajaya. Hanya 100 meter sahaja ke Surau Jumaat, Surau Ar-Rahim. Okey, dekat sini memang jalan kaki lah 100 meter je. Saya rasa kalau langkah tu mungkin dalam 150 langkah macam tu kot. Kalau kita berjalan daripada sini. Kalau anda rasa memang tak larat juga, naik skuter pun okey. Memang dekat sangat, bawah tu saja. Memang sangat dekat dengan Surau Ar-Rahim, Surau Jumaat.
Dan surau ni aktif setiap Jumaat, dia ada aktiviti mengaji untuk muslimah dekat sini. Dekat sini owner nak jual sebab owner dah settle down kat kampung lah. Jadi kalau anda berminat dengan CMD ni, jangan lepaskan peluang sebab CMD ni kita nak jual dengan harga 1.35 juta, sama sahaja dengan harga CMD yang kita jual hujung tahun lepas tu. Sama sahaja, layout beza sedikit saja, saiz sama sahaja, 40x80 untuk tanah dan build up dalam 3,000 square feet. Rumah ni condition dia tu, saya nak cakap dalam keadaan baik tu tak adalah terlalu baik sebab rumah dah owner dah stay lama. So nak kena maintain balik lah, nak kena touch up balik semua. InsyaAllah tak ada masalah sebab rumah ni dari segi major issue memang tak ada. Yang lain selebihnya tu just top up, maafkan saya, just touch up sahaja. So kalau anda berminat dengan rumah ni, jangan segan silu untuk kontak saya di nombor yang tertera. Sekiranya anda sukakan video ni, boleh tekan like, boleh komen apa-apa penambahbaikan ataupun apa-apa yang anda suka berkenaan video-video saya, dan boleh share kepada rakan-rakan anda yang mungkin mencari rumah di Putrajaya yang dekat pula tu dengan Surau Jumaat. So kalau berminat, segera telefon saya atau kontak saya sebab saya tak janjikan rumah ni akan berada terlalu lama dalam pasaran sebab rumah ni ialah agak demand agak tinggi, seperti rumah yang kita jual hari tu pun dapat jual dalam masa yang cepat dan banyak orang mencari lagi. Hopefully yang mencari mungkin dah setahun pokok dah belum jumpa rumah lagi, boleh kontak saya lagi. Okey, sekian tu sahaja untuk video kali ini. InsyaAllah sehingga jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.